So untuk kali kedua, bila aku dah start buat bisnes, aku lari bidang, aku sambung sekali lagi degree, tapi course lain lah. 3 semester je sebelum PKP melanda. Tapi masa tu aku buat bisnes, aku belajar. How? Allah Akbar. Tak boleh nak carry. Tak boleh nak fokus Tak boleh nak fokus. So aku Allah macam orang yang boleh buat dua benda tu sekali dalam satu masa memang Allah Akbar. hebat. Hebat lah. Massive respect, salute lah. Allah, benar. Masa belajar IT networking tu kan, apa yang kau belajar dalam tu? Abang masuk Rasa Muhammad. So dulu kira tugas sebagai masa aku belajar level 2 tu, kira tahap dia okey, macam mana daripada contoh nak buka CC kan. Contoh daripada komponen PC semua, setup networking, LAN network tu semua. Tu apa yang aku belajar. Lepas daripada kabel, macam mana nak pasang kabel dekat dia punya konektor tu kan. Kabel apa semua tu aku dah lama kan belajar, tapi kerja bila tak ada pun kerja kan belajar kan. Buat kabel tu. So kira basic PC semua memang basic semua install buat dengan apa server.